Guys, tolong cikgu sikit guys. Sebab menarik guys. Bitcoin sekarang harga dia jauh lebih tinggi daripada masa bulan Januari. Dan harga sekarang sekitar 110k dan 111k. Memang lebih tinggi lah. Tapi kenapa tak ada macam happy? Kenapa macam nervous? Kenapa macam disbelief je? Kenapa macam tak percaya je? Kenapa tak hype macam bulan Januari hari tu? Alright, cuba korang komen sikit. Kenapa jadi macam ni? Alright, cikgu nak tengok apa komen korang. Okay, kalau korang nak tahu sebab apa guys, dekat mana hala tuju market kripto, market kripto nak pergi mana, lepas ni short term nak pergi mana, alternate coin bila pula nak terbang, nak tahu lebih detail tentang kripto, esok 23 hari bulan Mei 9.30 malam hari Jumaat, cikgu akan buat live dalam Telegram cikgu. Alright, korang masuk dalam Telegram cikgu, so kau klik link kat bio, korang tengok link ni, kat situ ada Telegram, percuma je guys. Belajarlah berjam-jam yang cikgu akan kongsikan kenapa market direction ni nak pergi mana dan kenapa ramai yang macam tak percaya je. Alright, dan ramai yang sendu dan kenapa tak happy macam bulan Januari. Okay, sebelum cikgu nak bagi cikgu punya pendapat, korang komen dulu apa pendapat korang. Kenapa sekarang ini semua senyap dan sendu dan macam tak happy lah apabila Bitcoin dah mencapai 111,000 dolar. Harga baru, price discovery. Sila komen.